Sekarang ni kita berada di Uni KL. So manajemen sini dia nak dah dismantle ini semua sebab dia tak nak pakai dah, sebab dah habis kontrak. So supply untuk DB box ni diambil daripada rumah yang dekat depan. Nanti saya akan tunjuk nanti. So kita akan dismantle lah kabel sub daripada main DB ke sini. Kita akan dismantle. So sini kita tak nak pakai elektrik lah. Supply kita daripada rumah kecil sana tu, so kita akan cabut daripada sana. Sana pakai 3 fasa. So dekat sini pun 3 fasa. So kita akan dismantle lah kabel tu. Kabel tu yang ni. Kabel dia ni. Dia pakai kabel armor. So kabel armor ke supply dalam kontena ni, dia bawa ke sini. Okey, bagus pakai kabel armor ni. Tanam pun tak apa, tak tanam pun tak apa, cangkul pun tak apa. Okey, so kabel dia keluar sini, so dia masuk sini. Okey, okey, dia ambil supply daripada sini. So kita akan matikan dia punya MCCB tu dulu, molded case circuit breaker. So kita akan buka kabel dia. So kita tarik keluar lah. Okey, okey, terbaik. Okey, alhamdulillah, supply kita dah matikan. So kabel yang kita nak cari ni dekat bawah sana tu. So bahagian bawah tu lah kita akan cari yang kabel armor ni, yang mana satu. Okey, so kita akan tengok lah, kita akan carilah yang mana satu daripada meter ataupun supply daripada TMB lah. Supply daripada TMB tu di bahagian atas tu, atas MCCB, molded case circuit breaker. Bahagian bawah tu outgoing. Satu untuk ke RCCB dekat sini lah. Yang kedua untuk supply ke sana. Okey, alhamdulillah, kita dah cabut kabel dia, supply sub kabel untuk ke bangunan sana. So kita ada neutral, kita ada biru, face merah, face kuning. So ni dia pakai armor kabel. Okey, kita dah siap tarik daripada main DB. So kita dah buat keluar dekat bawah ni. So manajemen sini kata tak apalah, tinggal sini je lah. So dia boleh tarik lagi sebenarnya, tapi tak apalah, manajemen suruh tinggal sini. So kita akan hidupkan supply. So ambil bacaan lah voltage. Yang ni balut dengan tik hitam lama. Okey, terbaik. So alhamdulillah, kita dah siap dismantle. So kita akan ambil voltage lah, voltage TMB lah dekat sini berapa. Okey, terbaik. Kuning. Okey, 243 nominal. So untuk biru untuk biru ni supply dia 219. Dia minima 216.2, maksudnya masih okey lah. Okay. So kita ambil bacaan voltage dia untuk 3 fasa. 3 fasa 423, yellow, red dengan blue 39. Okay, masih lagi dalam range lah. Untuk yellow dengan blue 410. Okay, so tak ada masalah lah. So alhamdulillah, job kita dah terbaik.